Tak ada masa nak fikir sihat sama dengan tak ada masa nak hidup lama. Pernah tak terfikir yang kita ni tak ada masa nak jaga kesihatan? Bagi alasan banyak kerja, sibuk. Tapi tahu tak bila kita dah sakit, kita dah terbaring, masa juga yang kita terpaksa korbankan. Menurut kajian daripada WHO, sebanyak lebih daripada 74% kematian di seluruh dunia disebabkan oleh penyakit tak berjangkit seperti kencing manis, sakit jantung, darah tinggi dan beberapa jenis kanser. Dan kebanyakan penyakit ini berkait rapat dengan gaya hidup yang tidak sihat, pemakanan tak seimbang, kurang aktiviti fizikal dan juga tekanan yang berlebihan. Jadi, cuba fikir balik, hari ni kita dah buat apa untuk jaga kesihatan? Minum air yang cukup ataupun makan sayur dan serat? Kalau kita ada masa lebih daripada 15 minit untuk scroll TikTok, scroll social media, kenapa kita tak boleh luangkan masa lebih kurang 5 minit untuk bantu secawan minuman yang boleh bantu cegah keradangan dan tingkatkan tenaga? Teh moringa kaya dengan antioksidan semula jadi yang membantu untuk kurangkan tekanan oksidatif dalam badan, lindungi sel daripada kerosakan radikal bebas, kekalkan kecergasan sepanjang hari. Tak perlu masa yang lama, cuma hirup dan nikmati. Kalau kita nak hidup lama dan sihat, kesedaran perlu bermula daripada hari ini. Luangkan masa untuk sihat dan bukan luangkan masa ketika sakit. Berminat nak beli, boleh tengok dekat TikTok shop kita orang, okey?